Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. Di setiap pagi hari, setiap persendian kamu dituntut dikenakan sedekah. Dikenakan cukai, income tax. Setiap persendian yang Allah bagi kepada kamu setiap hari dituntut supaya kamu bersedekah kerana bersyukur di atas sendi yang sihat yang diberikan. Kita ada 360 sendi, 360 sendi. Fakullu tasbihatin, maka setiap kali kita baca subhanallah dapat diberi pahala umpama bersedekah, sadaqatin. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap kali kita baca alhamdulillah pahalanya seperti bersedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kali kita baca la ilaha illallah dapat pahala seperti bersedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kali kita baca Allahu akbar dapat pahala seperti sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, menyuruh yang baik adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang daripada munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalik, memada dengan demikian itu kita dapat pahala seperti membaca semua zikir-zikir tadi apabila kita melakukan solat duha 2 rakaat, raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Melarang dari kemungkaran juga adalah sedekah. Bagi melunasi semua itu, kamu cukup dengan solat duha sebanyak 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat ini masuk waktunya lebih kurang setengah jam selepas terbit matahari dan berakhir apabila masuk zuhur, menurut pendapat yang kuat dalam kitab Hasyiah Qaludi wa Umarah. Dan sembahyang duha ini boleh baca wasyamsi wa duhaha, boleh baca wa duha, tetapi Imam Bajuri menyatakan bagi diri dia menggalakkan baca qul ya qul huwallah, kerana qul ya itu pahalanya seperti membaca 1/4 Al-Quran dan qul huwallah seperti membaca 1/3 Al-Quran. Jadi baca qul ya sama dengan baca 7 juzuk setengah Quran. Baca qul huwallah macam baca 10 juzuk Al-Quran. Maka kata Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri, bagi saya kalau nak sembahyang sunat, bacalah qul ya qul huwallah, kata dia dalam kitab Bajuri. Itu juga waktu-waktu yang lain. Ada waktu sunat baca qul ya qul huwallah seperti kita sembahyang maghrib malam Jumaat. Kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah rahimahullah ta'ala. Imam Suyuti ada kitab namanya Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah yang mendatangkan 101 sifat khusus pada malam dan hari Jumaat. Salah satunya disunatkan pada maghrib malam Jumaat dibaca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, rakaat kedua. Dan kitab tersebut dibuat syair oleh Syekh Ismail Osman Zain Al-Yamani Al-Makki rahimahullah dengan tajuknya Asy-Syam'ah fi Khasa'isil Jumu'ah. Jadi Imam Suyuti karang dalam bentuk kalam ayat biasa, kalam nasar. Syekh Ismail Osman Zain rahimahullah karang dalam bentuk syair, didatangkan, dibuat 101 sifat khusus malam dan hari Jumaat itu dalam bentuk syair, dan salah satunya disebutkan tentang qul ya qul huwallah disunatkan dan digalakkan baca pada sembahyang maghrib malam Jumaat. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis tadi hadis Bukhari Muslim. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fil insan 360 mafsila atau mifsala, pada diri manusia ada 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqatin, hendaklah seseorang itu memberi sedekah masing-masing disebabkan dia dianugerahkan 360 sendi itu. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan hal itu wahai Rasul Nabi Allah? Baginda menjawab, mengeluarkan hak di dalam masjid yang dihapuskan itu dapat pahala seperti sedekah, dan menjauhkan sesuatu yang menghalang orang yang lalu lalang dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita lalu di ada jalan, di sesuatu jalan ada ranting yang boleh mengganggu muka orang, ataupun boleh kena cermin kereta orang, boleh diganggu orang lalu, kita buang ranting tersebut.
Ada paku, ada kaca. Kita buang paku dan kaca daripada menyakiti atau merosakkan kenderaan. Ada lopak yang berbahaya, kita selamatkan, bagi orang lalu dengan selamat, tiket ke syurga, dapat pahala seperti bersedekah. Dalam riwayat, ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah, aku melihat seorang itu menikmati nikmat dalam syurga kerana satu karantin kayu yang dibuang yang boleh mengganggu pengguna sesuatu jalan. Jika kamu tak mampu melakukan yang demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat solat duha, maka mencukupi bagimu seumpama kamu memberi sedekah 360 terhadap nikmat 360 sendiri itu, dan pahalanya 10 kali ganda. Maka pahalanya 3000. Sembahyang solat duha 2 rakaat, pahalanya 3600 pahala seperti kita bersedekah bagi pihak mengeluarkan cukai disebabkan kita dapat 360 sendi yang sihat walafiat. Tajuk yang ke-18, muka surat 75, bertasbih 100 kali dikurniakan 1000 pahala. Bertasbih 10 kali ini 1000 kali 100 kali masih kita baca subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Tak sampai 10 minit. Mungkin 7 minit, mungkin 5 minit, habis 100 kali. Pahalanya 1000. An Mus'ab ibn Sa'id radhiyallahu anhu qala haddathani abi radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ay'ajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin 1000 hasanatin. Adakah lemah salah seorang kamu untuk berusaha mendapatkan setiap hari 1000 pahala? Fasa'alahu sa'ilun min julasa'ihi kaifa yaksibu ahaduna 1000 hasanah. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak dapat 1000 pahala setiap hari? Maka Nabi SAW bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Naklah dia membaca subhanallah sebanyak 100. Pasal 5 ke 7 minit habis 100 kali subhanallah, maka dapatlah 1000 pahala. Hadis Imam Muslim dan lainnya, hadis sahih. Yusabbihu mi'ata tasbihatin, bacalah subhanallah 100 kali, kurniaannya 2. Yang pertama diberikan 1000 pahala, yang kedua atau dihapuskan 1000 dosa. Amalan yang ke-19, mengucapkan salam dan ganjarannya. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain ini salah seorang sahabat yang diberikan satu karamah, iaitu dia sakit buasir. Lalu bila dia sakit, maka dia dizarahi salah satu makhluk Allah yang menjadi malaikat. Malaikat menjelma menjadi manusia, ziarah dan bersalam dengan Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Di sebalik kesakitan yang dia hadapi, dapat satu anugerah, iaitu boleh bertemu malaikat. Rubba mihnah ta'ti bil minhah. Kadang-kadang satu ujian dan bala itu menyebabkan datang satu pemberian yang istimewa. Qala Imam Suyuti kawan kitab dalam kitab Al-Hawi lil-Fatawi atau Al-Hawi lil-Fatawa, ada satu bab tajuk dia harus bertemu malaikat, tanwirul harab fi tawariz ru'yatin nabiy wal malak. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata assalamualaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dan menyatakan, menyuruh orang itu duduk. Lalu baginda bersabda, dapat 10 pahala. Membaca assalamualaikum 10 pahala. Datang lelaki yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nabi SAW jawab dan menyatakan dapat 20. Datang lelaki yang ketiga bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kata dapat, Rasulullah jawab salam dan kata dia dapat 30. Jadi assalamualaikum 10 pahala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 pahala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Dan kita apabila kita diberi salam, kita disunatkan jawab lebih baik atau sama banyak. Kalau orang bagi salam assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih baik. Ataupun sekurang-kurangnya assalamualaikum. Kalau orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh. Kalau tak mau sama banyak juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerana Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan satu penghormatan, hendaklah kamu jawab lebih baik atau seumpama yang diberikan itu. Kita orang bagi salam, penceramah bagi salam begitu panjang, khutbah Jumaat, khatib bagi salam begitu panjang,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab Waalaikumsalam. Dia pun tersengak. Padahal orang lain jawab dah. Jadi kurang afdal. Dan di antara yang difatwakan oleh ulama, apabila kita menonton TV, ada pembaca berita bagi salam, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Macam-macam lah dia sambung. Madani, Madanan semua dia sambung. Jadi kalau Assalamualaikum tu wajib dijawab. Yang dengar berita tu sejuta orang Islam, seorang pun tak jawab, sejuta tu berdosa. Tapi kalau sejuta tu dengar salam, seorang jawab salam dah, yang baki dah tak berdosa. Kerana menjawab salam di sisi orang ramai itu fardu kifayah. Memberi salam sunat, menjawab salam fardu. Cuma fardu kifayah kalau ramai-ramai. Maka kalau kita mendengar berita, pembaca berita, baca Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab, kita dapat pahala dan gugur dosa seluruh penonton seluruh Malaysia yang sama-sama menonton berita sama dengan kita. Kalau kita tak jawab, orang lain tak jawab, 100% tak jawab, semua berdosa. Karena salam itu secara langsung bukan rakaman. Rakaman tak wajib jawab, tak wajib jawab. Tapi kalau orang bagi salam secara langsung, sama ada berhadapan dengan kita atau jarak jauh, maka kita elok jawab. Itu satu masalah salam. Yang kedua masalah azan. Kalau azan tu rakaman, kita tak senang jawab. Kalau kita ikuti doa bulan Ramadan malam 27, khatib tu imam khatam Quran, baca doa khatam Quran, kita ikuti secara langsung, kita sunat amin di tempat kita. Imam sudah kata Allahumma arhamna bil Quran, dalam Masjidil Haram amin, kita yang menonton amin juga. Tapi pukul 2 pagi ya. Di Malaysia pukul 2 pagi, tapi pukul 6 pagi ya. Esok dia rakam, dia pasang rakaman, itu tak sunat amin, sebab itu alat yang baca bukan orang baca. Itu masalah amin. Itu juga azan. Azan kalaulah orang sejauh bagi azan secara langsung, maka sunat dijawab. Tapi kalau azan itu rakaman, tak disunatkan jawab. Tapi kalau kita jawab juga, dia jadi zikrullah, dia jadi dapat pahala berzikir. Sehingga fatwa Syekh Hasanin Makhluf dalam kitabnya Fatwa Syar'iyah, kalau kita dengar azan rakaman, seperti kita dengar radio, dengar TV, dia pasang azan waktu maghrib, bukan azan tu dah 40 tahun dah mati, tapi suara azan dia dirakam dan digunakan sampai hari ini, maka kita menjawab azan ketika itu, ya Allah Akbar, kita Allah Akbar, maka tak dapat pahala jawab azan, tapi dapat pahala zikrullah, dapat pahala berzikir. Maka ketika kita dengar azan, sama ada secara langsung atau dari rakaman, kalau kita sambung, maka kita dapat pahala. Sama ada pahala jawab azan dengan sebab secara langsung daripada manusia, atau pahala berzikir kepada Allah kerana menjawab azan daripada suara rakaman yang disiarkan pada ketika itu. Baik, jadi salam ni kita berpeluang besar apabila kita menggunakan handphone dan berbicara dengan saudara Islam kita yang lain. Jadi orang telefon kita, angkat, tekan Assalamualaikum, dapat 10. Nak sebut hello lepas pada tu, Assalam qabla al-kalam, salam sebelum bercakap. Assalamualaikum, hello, bagus. Jangan bunyi telefon, hello, Assalamualaikum, lupa, tak dapat pahala 10. Ketika kita telefon orang, yang kita telefon tu orang Islam, maka kita bagi salam. Dia angkat telefon dia, Assalamualaikum. Ketika kita telefon orang, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Ketika orang telefon kita, kita mulakan dengan Assalamualaikum. Maka kita dapat pahala ketika bercakap dengan orang, sama ada kita yang memanggil mereka atau mereka memanggil kita, dengan syarat orang yang kita bercakap itu orang Islam, di sisi kebanyakan ulama. Jadi peluang kita hari ini untuk dapat pahala salam ni begitu banyak apabila setiap kali kita bercakap dalam handphone, kita kata Assalamualaikum terlebih dahulu. Tak cukup nak sebut hello kah, alo kah, elo kah, macam orang Arab, orang putih kah, letak yang kedua selepas salam. Salam dulu yang mula, kerana ada hadis dhaif yang berbunyi Assalam qabla al-kalam. Seterusnya muka surat berapa? Hilang dah. Muka surat 78. Memberi salam sebelum masuk rumah mengundang keberkatan. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alayka wa ala ahli baitika, rawahu Tirmizi. Wahai anak kesayanganku, apabila kamu nak masuk dalam rumah bertemu dengan ahli keluargamu, maka berikan salam.
nescaya salam itu membawa kebaikan, bertambah berkat kepadamu dan kepada ahli rumahmu. Jadi Assalamualaikum sebelum masuk rumah. Kalau dalam rumah tu tak ada orang, kita masuk hotel tak ada orang, kita masuk homestay tak ada orang, maka kita baca salam dalam tasyahud, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga Allah kurniakan keselamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang baik-baik. Itu salam ketika kita masuk ke satu tempat yang kita yakin tempat itu tidak ada manusia, supaya kalau ada jin dalam tu nak menyakitkan kita, nak memudaratkan kita, kita selamat daripada kejahatan jin tersebut. Kalau ada kalajengking nak gigit kita, ada ular, kita selamat daripada binatang yang nak memudaratkan kita. Di samping kalau kita rajin lagi, kita baca satu doa yang berbunyi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa baca doa itu di tempat yang dia singgah, dia tidak akan dimudaratkan oleh segala makhluk yang berada di tempat persinggahan tersebut sehingga ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Seterusnya hadis yang berikutnya, man bada'a bis salami fa huwa aula billahi bi rahmatihi wa ghufranihi wa rasulihi. Rawahu Imam Ahmad. Orang yang mula memberi salam, dia lebih utama sisi Allah dan Rasul dengan mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Memberi salam hukum dia sunat, menjawab salam hukum dia wajib. Biasanya wajib lebih afdal daripada sunat. Ada kaedah fiqhiyah Imam Suyuti sebut dalam kitab Ashbah an-Nadhair, al-fardu afdalu minan nafli. Yang fardu ataupun yang wajib itu lebih baik daripada yang sunat. Tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang dikecualikan, sunat lebih baik daripada fardu. Contoh memberi salam. Memberi salam hukum dia sunat, menjawab salam hukum dia wajib. Ketika itu memberi salam yang hukumnya sunat lebih baik, lebih afdal, lebih bagus daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Baik, hadis yang ke-20. Satu kali salat di Mekah lebih baik daripada 100,000 kali salat di tempat yang lain. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi afdalu min alf salatin fi ma siwa. Sekali sembahyang di Masjidil Nabawi lebih baik dari 1000 kali sembahyang di tempat di masjid-masjid yang lain. Illa al-Masjidil Haram, melainkan di Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min 100,000 salatin fi ma siwa. Sembahyang di Masjidil Haram lebih baik, sekali sembahyang di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali sembahyang di tempat-tempat yang lain. Pendapat pertama menyatakan Masjidil Haram, pendapat kedua menyatakan seluruh tanah suci Mekah. Dalam hotel, dalam tepi jalan, dapat pahala juga. Sahabat itu bagi anda. Hadis Ibnu Majah dikiaskan kepada sembahyang akan segala ibadat yang lain. Puasa, sedekah, baca Quran, zikir, istighfar, salawat, doa, apa-apa ibadat di Mekah digandakan 100,000 kali ganda. Kalau kita sembahyang 5 waktu di Mekah bersamaan, sekali kita sembahyang di Mekah sepersamaan umur kita 55 tahun 6 bulan 20 hari. 5 waktu sembahyang di Mekah pahala dia 277 tahun 6 bulan 10 hari. Orang yang di Mekah dia akan sembahyang 4 hari, 5 hari di Mekah. Kalau berumrah maka pahalanya jutaan tahun, jutaan kali berganda. Saya senaraikan pada muka surat 80. Maka kita himpun duit, pergi haji, pergi umrah, kita bawa balik jutaan pahala berkat kegandaan yang Allah bagi ketika kita melakukan ibadat di sana. Yang keenam, wa in kunta masyghulan bi syai'in fala takun bi ghairi alladhi yarda bihi Allah tashghalu. Kalau kamu nak sibuk dengan sesuatu, jangan menyibukkan diri dengan sesuatu melainkan dengan sesuatu yang Allah redha. Walan yashhab al-insana min qabli mautihi wa min ba'dihi illa alladhi kana ya'malu. Tidak akan berteman dengan setiap manusia sebelum dia mati dan selepas dia mati, melainkan yang menemaninya hanyalah amalan baik yang ia lakukan. Ala innamal insanu dhaifun li ahlihi. Kecualilah manusia ini umpama tetamu yang datang ke dunia. Yuqimu qalilan bainahum thumma yarhalu. Ia menetap sedikit di dunia 60-70 tahun, kemudian dia pergi meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Hadis yang berikutnya, man kharaja ala tuhurin, siapa berwuduk di rumahnya, di hotelnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, dia sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, dapat pahala seperti melakukan umrah. Dan barang siapa yang berwuduk di rumahnya, di hotelnya, kemudian dia pergi Masjidil Nabawi,
sembahyang di Masjid Nabawi dapat pahala seperti pahala haji. Rawahu al-Imam al-Bukhari fi kitab At-Tarikh al-Kabir. Imam Bukhari kitab yang paling terkenal sekali, Sahih Bukhari. Nombor 2 Al-Adab al-Mufrad, nombor 3 At-Tarikh al-Kabir. Ini kita berada di tepi pokok limau. Limau apa ni? Ini limau yang kita buat minum asin pakai ni. Limau yang kita buat yang makan jus limau. Ini jus limau yang manis, yang orang buat jus. Alhamdulillah. Pokok zaitun sebelah kiri. Zaitun sebelah kiri. Atas tinggi ni Zainab. Atas ni tak kenal ni, abang kenal ni. Zaitun sebelah kiri ni, sebelah kiri zaitun. Alhamdulillah. Kita sambung sikit nak habis. Banyak lagi nak habis. InsyaAllah kita habiskan. Jadi pahala haji sembahyang Masjid Nabawi seperti pahala haji dalam Tarikh al-Kabir. Tarikh al-Kabir ni kitab yang agak kurang di situ, kedudukan dia berbanding dengan ada mufrad kurang sikit berbanding dengan Sahih Bukhari. Orang kata kami nak pegang hadis Sahih Bukhari ya, hadis-hadis dhaif tak mau pakai. Imam Bukhari sendiri pakai hadis dhaif dalam kitab dalam mufrad dan kitabnya Tarikh al-Kabir. Imam Bukhari hanya sebut hadis Sahih 100% dalam Sahih Bukhari, tapi dalam kitab lain dia pakai hadis dhaif, ada campur dengan hadis Sahih. Berarti Imam Bukhari pun ada ketika tertentu menyebut dalam kitabnya hadis dhaif selain daripada Sahih Bukhari dia sebut. Ini antara yang disebutkan tu. Jadi menunjukkan bahawasanya hadis dhaif boleh diamalkan di sisi kebanyakan ulama dengan syarat-syarat yang tertentu. Baik, kita berpindah kepada muka surat 81. Berlumba-lumbalah untuk melakukan kebaikan. Summa awrathna al-kitab alladhi istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Ada di kalangan orang yang terima kitab tapi dia buat naya pada diri dia. Dia mengaji Quran tapi dia tak tinggal benar dosa, dia zalim pada dirinya. Wa minhum muqtasidun. Ada di kalangan yang kedua, kumpulan yang kedua yang sederhana. Sederhana, dia buat yang wajib, dia tinggal yang haram. Ada yang lebih baik daripada itu. Wa minhum sabiqun bil khairat. Yang lebih baik kumpulan yang ketiga, iaitu yang mendahului orang lain dalam melakukan kebaikan, dengan arti fardu dia buat, sunat dia buat, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan selain apa yang dia lakukan. Ini kumpulan yang terbaik yang nombor 3 ni. Wa minhum sabiqun bil khairat. Kalau tak jadi kumpulan ketiga, paling kurang jadi kumpulan yang kedua. Jangan biarkan diri kita jadi kumpulan pertama. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Ada di kalangan mereka yang mendahului orang dengan melakukan pelbagai kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kitab tajuk dia Iqamatul Hujjah ala anna al-ikthara min al-ibadati laysa bi bid'ah, kalangan Syekh Al-Kanawi, ulama daripada India, dan ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Diceritakan bagaimana banyaknya ibadat orang dulu-dulu. Ada yang khatam Quran setiap hari, ada yang sembahyang sehari 1000 rakaat, ada yang 40 tahun tak pernah tinggal sembahyang jemaah, bahkan tak pernah masbuk seperti Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Ada yang nak tidur zikir banyak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum tidur zikir 12,000 kali setiap malam. Jadi itu karamah kepada mereka. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari, bulan puasa 60 kali khatam, 1000 kali khatam. Ada yang khatam Quran sehari 8 kali seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang sembahyang sunat daripada Isya dan sampai subuh seperti Sayyidina Umar. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah kalangan Ibnu Katsir menyatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di akhir usia baginda puasa sunat setiap hari, dan baginda sembahyang sepanjang malam daripada maghrib Isya sampai subuh. Jadi cerita kisah orang-orang yang ibadatnya banyak. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad digelar sebagai orang yang banyak sujud sehari 1000 rakaat, ada riwayat 500 rakaat. Jadi kita baca kisah tu untuk kita tiru kebaikan mereka. Walaupun kita tak baca banyak, kita baca sikit. Tak sembahyang banyak, sembahyang sikit. Yang penting kita tiru orang baik. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tak boleh buat baik banyak-banyak, kamu tiru orang baik-baik walaupun boleh buat sikit, kerana meniru orang yang baik itu membawa kepada kejayaan dunia akhirat. Seterusnya Zalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu merupakan limpah kurnia yang besar. Boleh buat baik ni limpah kurnia Allah yang perlu kita minta. Kerana Allah sebut dalam surah An-Nisa,
Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah. Orang yang boleh taat kepada Allah ni adalah dzalikal fadlu min Allah. Ini satu limpah kurnia daripada Allah. Orang yang boleh sucikan dirinya daripada akidah yang salah, sucikan dirinya daripada ibadah yang rosak, sucikan dirinya daripada akhlak yang keji. Itu anugerah Allah yang perlu kita minta dan kita cari. Kerana dalam surah An-Nur Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha." Kalau tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya, tidak ada seorang pun jadi suci, tetapi Allah menyucikan siapa dikehendak. Dalam surah Yunus Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kalau kamu dapat limpah kurnia Allah dan rahmatnya, naklah kamu rasa gembira, kerana dia lebih baik daripada apa yang dihimpun oleh mereka, lebih baik daripada keduniaan yang dihimpun oleh ahli dunia. Maka kita dituntut minta sedemikian. Masuk masjid, keluar masjid, kita minta rahmat, kita minta kelebihan. Allahumma aftah li abwaab rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan kepada kami, kepada-aku pintu-pintu rahmatmu ketika kita masuk masjid. Ketika keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya ada kumpulan engkau sebahagian daripada limpah kurniamu. Ketika dalam hadis Bukhari menyatakan, "Idza sami'a ahadukum sautat sayhata dik, idza sami'a ahadukum siyaha dikin fi akhir al-lail." Barang siapa yang mendengar suara ayam jantan berkokok di tengah malam, di akhir malam, di waktu sahar, hendaklah dia falyas'alillah min fadlih, hendaklah dia minta Allah kurniakan kelebihan kepadanya. Fa innaha ra'at malakan, kerana ayam jantan bila dia berkokok di akhir malam, dia nampak malaikat rahmat turun pada ketika itu. Maka ketika itu doa mustajab. Apa-apa doa kita nak minta pada masa itu. Salah satu doa yang kita kena minta ialah minta Allah berikan kepada kita kemuliaan, kelebihan, limpah kurnia yang hebat. Doanya berbunyi, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau limpah kurniamu. Itu juga lepas sembahyang Jumaat, Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Ihya, disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, disebut dalam kitab Hasyar Syarqawiyah dan sebagainya. Sunat kita baca dalam Imtihanut Talibin Wadah. Kita baca apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu 4 kali selepas sembahyang Jumaat. Setengah kita ayalah sebelum sembahyang Jumaat 70 kali kalau rajin baca. Maka salah satu permohonan itu ialah minta limpah kurnia kelebihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya muka surat 82 boleh habis lagi. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, berpuasa satu hari di Mekah lebih baik daripada 100,000 kali di tempat lain. Sedekah 1 dirham di Mekah lebih baik daripada 100,000 kali di tempat lain. Dan setiap kebaikan di Mekah digandakan 100,000 kali ganda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Man adraka Ramadhana bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassara lahu, kataballahu lahu 100,000 syahr Ramadan fi ma siwaha." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, melakukan qiyamul lail di Mekah pada bulan Ramadan, nescaya Allah tulis baginya lebih baik daripada 100,000 kali melakukan puasa bulan Ramadan di tempat yang lain. Wa kataballahu lahu bi kulli yawmin 'itqa raqabatin. Dan Allah tulis pula baginya pahala setiap satu hari dia berpuasa di Mekah, pahala seperti memerdekakan seorang hamba. Wa kullu lailatin 'itqa raqabah. Dan pahala dari qiyamul lail juga diberikan seperti setiap malam membebaskan seorang hamba. Wa kullu yawmin humlani farasin fi sabilillah. Setiap hari dia berpuasa di Mekah dapat pahala seperti memberikan 2 ekor kuda pada jalan Allah. Wa kullu yawmin fi kulli yawmin hasanah fi kulli lailatin hasanah. Setiap malam, setiap siang diberikan pahala. Hadis Ibnu Majah. Jadi orang yang puasa bulan Ramadan dalam riwayat kata seperti melaksanakan haji, satu riwayat. Riwayat yang kedua, siapa puasa Ramadan di Mekah dapat pahala seperti melakukan haji bersama Rasulullah SAW. Orang yang buat umrah di bulan Ramadan dapat pahala seperti haji.
Riwayat yang kedua, umrah bulan Ramadan dapat pahala seperti melakukan haji bersama Rasulullah SAW. 21 solat dengan bersiwak mendapat 70 kali ganda. Dalam kayu sugi ada 25 bahan. Dalam satu kitab ada At-Tadawi bersiwak. Dia kata dalam kayu sugi ada 25 bahan yang dicipta oleh Allah untuk kebaikan penggunanya. Sama ada untuk gigi atau gusi atau mulut dan sebagainya. Lalu disenaraikan 25 bahan tu. Saya tak apa yang nama bahan tu. Saya nak baca untuk tadi. Akhirnya saya abang saja. Sebab sekitar tu saya jumpa oleh kitab. Itu kelebihan as-siwak. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu as-salati bis-siwak 'ala as-salati bighairi siwakin 70 dha'fan. Rawahu Imam Ahmad. Kelebihan bersugi dengan solat dengan menggunakan sugi ke atas solat tanpa bersugi dia sebanyak 70 kali ganda. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atani bisiwakin afdal min 70 rak'atan bighairi siwakin. Rawahu al-Bazzar. 2 rakaat dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersugi. Raka'atan bisiwakin fihi ma afdal min 70 raka'atan bighairi siwakin wa siwaku syatrul wudu wa wudu syatrul iman. Ulasan ringkas, siwak menyucikan mulut dan mengundang keridhaan Allah berdasarkan hadis Imam Bukhari. Wal fawzul azim, keridhaan daripada Allah itu yang lebih besar, ia merupakan kejayaan yang besar. Hadis surah At-Taubah ayat 32 muka surat 85. Bersiwak juga disunatkan pada setiap kali berwuduk. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Rawahu Imam Al-Bukhari. 22. Menjawab, kita berhenti tambah 25 lagi 3 hadis. Menjawab azan memperoleh surga dan doa mustajab. Barang siapa yang jawab azan seperti lafaz yang kita dah baca dah, maka lepas azan silakan baca selawat, silakan baca doa, kerana ia adalah mustajab. Kunna, muka surat 86, kunna ma'adununa, tukang-tukang azan ni melebih daripada kami. Maka Nabi SAW menjawab, qul kama yaqulun fa idan tahaita fasal tuqtah. Jawablah macam mana tukang azan cakap. Tukang azan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang azan kata asyhadu an la ilaha illallah, jawab begitu juga. Kecuali kalau tukang azan juga sebut hayya 'alas salah, maka jawapannya berbeza, iaitu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang lain semua sama. Apabila kamu jawab azan dengan jawapan yang diajar itu, kemudian habis azan kamu baca, kamu berdoa, pasti doa kamu mustajab. Salah satu tempat doa mustajab ialah selepas menjawab azan ataupun di antara azan dengan iqamah. Hadis yang ke-23, doa ketika terjaga di tengah malam mustajab. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra min al-lail, barang siapa terjaga di tengah malam. Jaga tengah malam dengan motor bunyi derah. Kereta bunyi derah, semua pakai qiyamul lail habis malam. Jadi kita terjaga tengah malam. Tak kira lah sebab apa pun. Faqal, mungkin kita jaga kerana nak sembahyang subuh, dekat dengan subuh dah, maka bacalah doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia baca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan bagiku. Pasti doanya dosanya diampunkan. Ataupun dia baca doa, apa-apa doa, pasti doa dia mustajab. Jadi selepas baca zikir ini, bacalah permohonan apa-apa pun, pasti Allah makbul. Kalau kita bangkit tengah malam, tak kira pukul berapa, yang penting sebelum subuh, baca zikir ini, kemudian kita minta ampun dan baca doa, Allah mustajabkan doa kita. Kalau kita nak baik lagi, kita berwuduk dan semayang, maka muka surat 88 kata, jika ia menambah dengan berwuduk dan semayang, pasti diterima sembahyangnya. Hadis Imam Bukhari. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke tempat tidurnya dalam keadaan dia sudah berwuduk sambil berzikir kepada Allah sehingga mengantuk, kemudian dia tidak berbolak-balik pada mana-mana waktu di malam hari, lalu dia berdoa kepada Allah meminta sesuatu permohonan kebaikan dunia akhirat, pasti Allah mustajabkan doanya. Hadis Imam Tirmizi. Jadi salah satu syarat nak bagi doa kita mustajab, nak minta apa-apa makbul, tidur dalam keadaan berwuduk. Maka kita bangun bila-bila masa baca doa, pasti mustajab. Sama ada kita berdoa bab keduniaan ataupun kita memohon bab akhirat. Hadis yang sebelum akhir, satu doa yang merangkumi seluruh doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah berdoa dengan doa yang banyak yang kami tak hafal daripadanya sesuatu? Baginda menjawab, ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah.
Maukah aku ajarkan satu doa di mana kamu baca satu doa itu macam membaca semua doa yang lain. Ina yumsi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca di pagi hari dan petang hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, nescaya tidak datang seseorang pada hari kiamat yang lebih afdal daripada apa yang dia datang. Pahala dia terlalu banyak. Kalau orang dapat pahala banyak tu kena baca macam dia juga. Melainkan seseorang yang baca seumpama bacaan dia ataupun lebih banyak daripada apa yang dia baca. Hadis Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Imam Ahmad dan Ibn Sunni. Baca subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, pahalanya terlalu banyak. Hadis yang ke-25, yang ke-26 kita akan sambung selepas program yang lain pula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya soalan ni, Mekah Madinah yang mana lebih penting, baca Quran ke, mana lebih baik baca Quran ke zikir? Ada sebagian ulama saya pernah dengar dia sebut kalau di Mekah tu banyak baca Quran, kalau di Madinah banyak baca selawat. Ada orang bagi jangan tu. Kalau kita nak buat dua-dua lagi bagus ya. Saya nak terpulang lah. Yang penting kita perbanyakkan ibadat di dua tempat tersebut lebih daripada tempat-tempat yang kita hadir di tempat yang lain. Imam Ibn Rajab disebut dalam kitab Al-Qur'an bahawa manusia menjadi mulia apabila dia mengambil berat 4 perkara yang mulia. Yang pertama, individu-individu yang mulia. Yang kedua, tempat-tempat yang mulia. Yang ketiga, masa-masa yang mulia. Yang keempat, orang-orang, amalan-amalan yang mulia. Maksudnya bersebut dalam kitab ada sedemikian. Maksudnya ada orang-orang dia macam-macam, tapi ada yang lebih mulia, ada yang kurang mulia. Bahkan para rasul pun Allah sebut ada yang lebih mulia, ada yang kurang mulia, ada yang lebih mulia. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Para rasul itu kami lebihkan sebahagian kata sebahagian yang lain. Maka sahabat pun begitu juga. Sahabat yang paling mulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang kedua, Sayyidina Utsman yang ketiga, Sayyidina Ali yang keempat. Kemudian baki 6 orang daripada 10 orang yang dijamin masuk syurga. Kemudian tentera Badar dan sebagainya. Jadi sahabat ada tinggi rendah disebut derajat, para nabi ada tinggi rendah disebut derajat, manusia pun sedemikian. Maka muliakan orang-orang yang mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, muliakan masa-masa yang mulia. Sehari semalam antara masa yang paling mulia ialah sebelum subuh. Ambil berat waktu itu untuk kita berdoa, untuk sembahyang tahajud dan sebagainya. Antara maghrib dengan isya, waktu yang mulia. Jangan waktu maghrib dengan isya kita duduk di tempat lain, melainkan kita duduk dalam masjid atau dalam surau atau atas sejadah atau tempat ibadat. Orang lain mungkin duduk di pasar minggu, mungkin orang lain duduk di depan TV. Waktu maghrib dengan isya, kita jadikan kita duduk di tempat yang kita buat ibadat. Nama dia ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Jadi ada waktu mulia secara harian, ada mingguan, hari Jumaat, malam Jumaat, malam, setiap malam ada waktu doa mustajab. Jadi yang kedua, masa-masa yang mulia. Ramadan dalam setahun, hari Ashura, hari Arafah, hari 10 Muharram, Ashura. Jadi ada hari-hari yang mulia dalam setahun, ada yang dalam sebulan, ada dalam seminggu, ada setiap hari. Dan yang ketiga, tempat-tempat yang mulia. Jadi Mekah nombor 1, Madinah nombor 2, Masjid Al-Aqsa nombor 3. Nombor 4, masjid di tempat kita masing-masing. Jadi tempat yang paling mulia selain daripada 3 tempat itu ialah masjid seluruh dunia. Rasulullah bersabda, afdalu biqa'il ardil masajid wa syarruha al-aswaq. Tempat paling baik dalam bumi adalah masjid, tempat paling buruk adalah pasar. Kita orang Melayu dulu kata, siapa yang pergi Mekah Madinah tahniah betul kerana dia menjadi tetamu Allah. Kita lupa bahawa tetamu Allah yang pergi Madinah, yang pergi Mekah, tetamu Allah yang pergi masjid di tempat dia. Setiap orang datang masjid, dia adalah tetamu Allah. Bukan nanti pergi Mekah Madinah, pergi masjid, dia tetamu Allah. Al-masajidu buyutullah haqqun al-mazur ayyukri mazairah. Masjid itu rumah Allah. Siapa tu datang ke rumah dia jadi tetamu Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada setiap tetamu yang hadir ke rumahnya. Maka
Maka kalau kita nak jadi tamu Allah, bukan nanti setahun sekali, seumur hidup sekali. Tetamu Allah adalah setiap hari. Apabila setiap hari kita boleh pergi ke masjid. Itu tempat yang mulia. Yang keempat, amalan yang mulia. Mengaji, amalan yang mulia. Baca Quran, amalan yang mulia. Istighfar, amalan yang mulia. Baca selawat, amalan yang mulia. Ziarah alim ulama, amalan yang mulia. Tawassul dengan para wali Allah, amalan yang mulia. Amalan yang mulia ni terlalu banyak. Baca Asma'ul Husna, amalan yang mulia. Maka kita ambil berat 4 kemuliaan itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan yang semakin bertambah dan semakin tinggi dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.